Hai guys. Maaf, lama aku tak buat game Roblox. Sebenarnya aku main je. Sebab aku rasa aku nak main Roblox. Okay? Hari ni aku nak buat orang Roblox yang sama macam dulu. Ingat tak yang dulu punya? Okay, kalau korang, aku nak buat orang. Mata. Muka pula. Kalau korang mau tiru orang aku, silakan. Boleh je nak tiru aku. Apa ye? Okey korang. Kalau korang nak tahu, aku nak muka macam ni weh. Sekejap. Tadi aku nampak muka macam sama yang aku nak. Muka dia macam ni. Sekejap. Macam ni. Hak warna kuning ni. Hak warna kuning ni. Macam ni. Tapi dia warna putih. Saya tak suka warna kuning tu weh. Sebab tak cantik. Okay, aku kena ni jumpa. Alhamdulillah jumpa pun. Okay, lepas tu kita cari dekat bed. Hari ni kita buat video avatar je weh. Yang ini. Baju pula. Maaf ya badan aku. Sebab badan aku tak dapat update lagi weh. Aku tak dapat lagi. Lagi pun dah okey dah sesuai baju macam ni dah weh. Seluar pula. Sekejap. Okey, kalau korang nak tahu, kaki aku nak biru, aku kena pakai kulit putih. Okey, jadi lepas tu aku nak cari apa nama je? Ni. Ya, cat. Aku rasa lepas tu aku nak ada ekor pula. Bolehlah kalau macam ni. Okay, lepas tu kita kena cari yang... Sekejap. Sebutlah lelaki tu weh. Black. Aku nak cuma nak cari yang black je weh. Macam ni di mikrofon tapi dia yang warna hitam. Yang macam hari tu punya. Aku nak buat orang sama weh sebab aku dah tak main handphone. Sebab handphone aku macam ada masalah ke. Bodoh lelaki ni. Kau boleh tak pergi sana? Black. Apa benda aku tu ni ha? Black. Aku just tak tahu benda nama dia apa ni. Oh, nama dia ni lah weh. Aku nak yang macam cantik sikit weh. Ni lain sikit weh. Aku rasa macam tu kot tapi lain. Aku nak sama weh. Macam lain je. Sekejap.
mana ya? Yang ni lah guys. Tak apalah. Aku tak nak yang tu lah weh. Sesuai tak yang ni? Boleh lah. Kita kena cari. Okay korang. Kalau korang nak part 2 ya. Sebab aku nak buat banyak lagi orang. Okay bye. Sampai part 2.